Geng, soalan, apabila korang dah order sebuah kereta tu, tak kisahlah jenama apa, model apa sekali kan, apabila kereta dah sampai tu, turun lori tu, dia akan parking dekat mana? Yelah, takkanlah dah sampai, dia terus call owner. Hello owner, kereta awak dah sampai. Tidak, dia kena lalui cuci, dia kena checking dulu, PDI dulu, lepas tu kena registration dulu. Semuanya ambil masa. Tak adalah terus sampai tu, terus bagi owner. Tidak. Jadinya, aku dekat sini kan, aku jumpa kereta-kereta IMAS dekat sini, dia semua parking dekat tempat yang berteduh. Kenapa aku nak emphasize benda itu? Sebab ialah kalau dah parking dekat bahagian luar, kena cahaya matahari, tak tahulah kereta ni bila sampai di tangan owner, kotor, nanti luntur, nanti colour pudar, nanti kena matahari, getah dia semua akan rosak. Tapi ini tidak. Semua kereta dekat sini aku perasan, dia parking dekat bahagian dalam. And also aku perasan lah, kereta-kereta IMAS 5 ini, macam kekurangan satu colour. Warna grey. Ini selalu nampak kan. Cumanya, ni aku baru nak cakap, kereta ni, warna ni very the rare. Jarang jumpa. Sebab kenapa? Tengok ni. Sederet ada satu je grey. Itu owner yang untung lah, yang nakkan kelainan sedikit lah, grey colour. Otherwise it's all this colour and the beige colour. Korang memang suka colour-colour yang dia macam cerah-cerah, meriah sedikit kan? Kenapa menyala? Jadi geng, sekiranya kau nak order apa-apa kereta Proton yang disimpan dengan cermat, selamat dan juga bersih, korang boleh je Roger JR, kontak dekat bawah.